Assalamualaikum. So hari ni kita nak main Roblox. So hari ni kita akan main game apa? Tak tahu nama dia, nanti Mikael bagi tahu. Tapi brand OI. Brand OI. Okay. So jomlah kita masuk. Macam ni main dia. Itu bukan iPhone dunia. Apa ni? Okey, kita buat dulu. Macam tu main ni. Okay, kalau macam tu kita buat lagi besar. Okey. Muka tuntung sahur, hidung dia besar dan pipi dia bulat. Kita buat lagi besar, lagi besar. Jom kita buat lagi. Dia ada apa je? Ada apa je? Apa semakin lama semakin besar. Okey. Iman sengit. Kenapa Iman sengit? Dalam ni kita nombor 3 guys. Dengan kotak-kotak ni kita ada 288. Sabar. Kita besarkan dia dulu. Okey, brand OI ni sabar. Sekejap Kan minum air sekejap. Okey, dah minum air, kita tutup. Kita pergi dekat rumah. Kita macam mana main game ni? Sebenarnya Atim main. Tak main pun, kan? So, Mikael nak besarkan dulu. Macam mana hati-hati? Macam mana nak tengok karakter awak buka tadi tu? Tekan gambar tuntung tu sahur. Oh, tekan ni? Oh, banyak. So, ada yang Mikael ada lah. Oh, ada hati yang dah beli. Lari lah. Bom bini Guzi ni. Lagi apa lagi? Macam mana nak selak macam hati selak tadi tu? Tekan mana? Oh, tekan kiri kanan tu kat bawah tu. Oh, hati ada boneka ambalah. Hati ada banani tu. Hati ada berbaloli-loli. Dengan hati ada tata sahur. Mungkin kalau nak besarkan dulu baru kita pakai. Macam mana hati mati tadi? Kena ada orang langgar Kena langgar dia punya tu. Kalau langgar garisan. Kalau dia langgar garisan tu, apa tu, dia mati. Okey. Kaya faham. Ada bombardilo krokodilo ya guys kat sana. Besar dulu. Tunggu siap. Duit dah berapa ni? 9 million. Syati ni hebat juga main 9 million. Kita nombor 2 guys. Kita Popti SD 257. Okey, dia nombor 1. Nak upgrade ni apa? Oh, rabbit. Macam rabbit lah. Tapi kita takkan nak bayar kan. Jadi kita main je lah. Walaupun kita ada robot, tapi kita simpan je lah untuk nanti, untuk masa hadapan. Yalah. Boleh kot. Kita besarkan dulu. Cantik juga gambar tuntung sahur ni. Korang kena like, subscribe menu. Lupa nak cakap. Jangan lupa like, subscribe, notification korang. Ting tong. Okay, so kita nak besarkan gambar tuntung sahur yang pipi tembam ni. Pipi dia tembam. Dia botak dan pipi tembam. Semakin lama semakin rapat. Ni kenapa ni? Langgar lah. Ni kalau langgar mati ke?
Oh, mati. Kita ambil dia punya ni. Okay. Ingat ke kena langgar orangnya? Itu apa tu? Macam ada darah-darah lah guys. Ni. Oh, ni bayang-bayang. Okay, dah jadi bayang-bayang. Kita nak besarkan gambar tuntung sawo ni. Basah-basah. Ada orang tu dia rakam kita punya video. Siapa? Yang kita tengok yang kita main hobi. Tahu. Okey, kita nak besarkan dulu. Sampai. Dia tak pakai baju ke apa? Macam mokel je, mokel coklat. Macam badan mokel. Mokel. Iman sengit nombor kita nombor 1 guys. Kita nombor 1. Yeay, kita nombor 1 guys. Al-Fatih Al-Kafi 1 nombor 1. Oh, lagi satu Mika nak beritahu. Siapa yang dah tengok Ejen Ali? Cuba komen. Tu orang dah tengok dah. Best. Macam tembak. Tak. Okey, bila nak habis ni teh? Macam ni ke teh? Macam ni je. Lah. Bosan juga main game ni. Kalau kita sentuh gambar tuntung sawo ni dia sengit. Okey. Ada 2 times speed. Alah. Tak apalah, kita ada 18 robux ni. Tak apa. Ni pun sebab hati lah ni. Beli permanen ikan. Abang yang suruh. Mana ada awak yang nak? Abang buat ni tu. Okey. Kita ni. Lagi satu. Kalau kau nak tengok Mikael main Bloxwood, sila komen. Sebab artis kan dah kuat. Korang komen lah. Korang komen lah. Apa? Asalkan Mikael boleh main game tu. Jangan komen benda bukan pula. Dengan komen main Dek Res. Main Dek? Dek Res. Main Dek Res? Dek Res. Dek Res? Dek Res yang main zombie tu. Oh, Dek Res. Boleh lah. Dek Res pun boleh. Boleh main Dek Res. Dek Res lebih hati je lah main. Tak main sangat. Oh, boleh lompat. KM main Brand Red Evolution. Oh, nanti Mikael aku buat video Brand Red Evolution. Duduklah 7K dah kita. Kenapa ikan ni? Ikan hiu. Oh, dia mati. Kita dah besar dah sekarang. Kita nak besarkan kepala tong siapa? Kuningnya kepala dia. Kuning kan? Tapi ikan hiu ni ada lagi. Hiu. Ikan tralalero. Apa nama dia? Tralalelo. Alah, kita mati dia dalam direction kita. Kita tengok apa nama dia. Tralalero tralala. Kita nak Jom try. kita beli berpat tapi Okay, kita try lirila. Okay, kita dah beli. Macam ni punya.
Kepala dia besar juga. Kepala dia lari lah. Badan dia besar. Kepala gajah, badan kaktus. Macam top. Ini bukan unta biasa. Kita nak besarkan gajah ni dulu. Muka gajah ni. Dah. Kita nombor 4. Kita nombor 4 guys. Nombor 3 Iman Sengit. Iman Sengit nombor 2 dah. Kai Ejen Ali. Iman Sengit nombor 3 balik. Tapi kita besarkan dulu. Kita ni. Kita kena langgar dulu guys. Kita punya ni. Okay. Apa? Apa tu nama dia? Kita buat depan-depan ni dulu. Nanti kalau korang nak minta buat video lagi, normal yang ni sini, yang ni semua ni, nanti korang sila komen. Komen je banyak korang. Sejam. Kita sambung lagi. Kita buat besar-besar. Okay, tak ada. Boleh. Sila komen. Okay. Besarnya. Lila. La. Tak boleh cakap. Hati ni. Cuba. Ada. Hati asyik mana? Ada makan. Hati tengah makan lah. Iyalah, Hati tengah makan lah. Itulah dia Hati tak pergi dulu. Tengok TV tak apa. Okay, cepatlah. Tak nak potong nombor 2 ni. Ini nombor 1. Sikit je 2 minit tu. Siapa pula langgar? Tak perlu kita tukar brand. Kita pakai tralala. Okey, kita dah pakai tralala. Macam tu dia jalan. Prep. Okay, tak apa. Sabar Mika seluruhkan ni dulu. Suara, okey, tak ada suara. Buka sikit. Kat nombor 5. Kat sini ada 4 je. Oh, ni VIP. Sigma. Okay. Dia buat besar-besar lagi. Nak besarkan kat sana dulu. Tengok. Tanah je dah besar tu. Besar nak mam. Okay guys, sorry Mika senyap sebab Mika tengah fokus nak ambil tanah orang yang sana. Orangnya kat sana guys. Tak apa, kita curi dia tanah dia.
Kita nombor 4. Iman Sengit nombor 2. Iman Sengit nombor 3 tu salah. Sorry guys. Alamak, bom bini Guzidi tu ambil tanah kita lah guys. Tak apa. Dah. Dia ambil tanah kita langgar dia dan dia mati. Besarnya tanah kita. Kita nombor 3 guys. Betapa besarnya gambar. Mana muka dia ni? Tak apalah, biarlah. Okay, kita besarkan kat laluannya dulu. Kita dah jadi tralalero, tralala. Ejen Ali. Mati tengah tengok Ejen Ali. Ejen Ali movie. Ejen Ali movie pula. Ejen Ali tu. Apa tu? Ejen Ali biasa yang start tu. Kita letak sini dulu. Jangan ada orang ambil tanah kita. Tak ada. Okey, tak ada, mantap. Siapa ambil tanah kita, guys? Korang nak tahu yang kita boleh pergi sini lah tiba-tiba. Tapi tak boleh datang rumah orang ni. Kita kena tutup laluan rumah orang ni. Jadinya korang kena main lah. Best lah juga gini. Kalau korang bosan, korang main lagi ni. Agaklah besar kenyap ni. Okey, dah. Okay, nak besarkan dekat sana pula. Besar. Tak ada orang lah kat situ. Jangan lorong. Okey, kita nak besarkan muka tralala. Kau dia jatuh. Sekarang nak tengok Ejen Ali. Ejen Ali hati buka. Alamak, ada orang dah curi tanah kita lah guys. Apa, kita dah rumah lagi. Dia curi tanah kita, tak apa guys. Kita boleh curi tanah dia balik. Tengok, dia tengah mengejar nak cari tanah di mana. Kita langgar je. Alah, baik tak payah buat. Dia cakap tak payah buat. Kita kena jaga guys kat sini. Tutu sahur ni dah melampau lah guys. Hey guys, tengoklah tutu sahur dia dah melampau sangat ni. Orang tak kacau dia pun dah. Dapat dah. Dia mati. Saya takut lah guys. Takut mati guys. Siapa je tak takut mati. Okay, dapat. Okay, nak kacau je orang ni. Mana kau nak lari? Mana? Tolong. Saya tersangkut. Dah ambil tanah sana. Tak apa. Boleh je. Mati. Tu lain kali jangan ambil tanah orang. Pergi je tempat lain. Dia tak boleh keluar dah ni. Dia kena perangkap dah ni. Kita nombor 2 guys. Tak apa. Kita nombor 2. Okay, kita dapat tanah orang kan. Dekat orang tu lift. Orang ni lift. Kita apa. Kita nombor 2 guys. Kita berjaya curi tanah orang tu. Tak berjaya mati ke orang tu. Okay.
Okay lah. Mikael. Nak potong sampai dapat nombor 1. Nak harap video ni tak sekejap sangat lah. Lama lah sikit. Untuk Saul tak lift lagi guys. Dia tak punya kalah. Dia tak punya kalah. Cepatlah. Ui, dia dah curi tanah kita guys. Dia betul-betul dah curi tanah kita ni. Okay. Mati dia guys. Guys. Tolonglah saya guys. Kita mati. Okay guys, itu saja video kita hari ni. So jangan lupa like, subscribe, notification korang. Ting tong. Okay, so bye. Tralala. Tung. Bye.